Nak pindah rumah. Di mana? Sampai tak sampai? Okey. Sudah sampai. Okey. Sudah sampai. Kat. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Nak pi Tanjung jauh. Kan aku duduk dalam hutan. Macam mana nak makan? Mi ada apa sotong, apa sambal sotong, mi sotong macam tu. Jadi mau tak mau kena buat sendiri. Assalamualaikum. Hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Hari ni kalau hampa tengok lah video ni. Aku tak tahu nak kata apa. Hampa scroll lah. Kalau hampa berani hampa tengok, tak berani scroll lah hampa. Ni dia sotong kering. Ni biasalah limau kasturi, cabai, ubi, toge, telur kena ada lah. Ni sambal sotong ni aku dah buat siap-siap dah. Apa nak kata kena dengan mi pula dah kan. Ni aku guna tokong kering. Ubi biasalah kena ada, baru dia ada rasa tu lain unik . Ni sekali yang pun tengok lah sekali udang tu dia toriannya besar. Tak ada nak ranjau punya. Weh. Apa lagi tu dia nampak. Oren. Mi ni aku rebus dulu. Aku celok rebus pula dah. Celok dulu pun bagi dia lembut sikit. Ni kicap pekat kena ada lah. Bagi hitam-hitam bagi ada rasa sikit . Lepas tu sekali aku bubuh kicap manis lah. Biasalah. Simple saja tapi rasa tu insya-Allah lah, insya-Allah. Okey no. Ni sambal rimba yang aku dah ritok dah, aku buat siap-siap lah. Yang ni bersih tak pedas. Memang aku bubuh sambal ni lah. Dia lain macam dia punya api ni. Ni ubi aku masuk apa semua. Tengok lah sampai habis tau. Tokong apa semua lah. Sebuah sikit aku masuk. Telur lah kali macam biasa kena masuk telur lah. Kacau bagi dia. Nak kata basah tak basah kering. Toge lah sekali lah aku masuk kan. Nak ada rasa rapuh apa. Rapuh macam tu lah kan. Tak mau lembek sangat toge ni. Ni dia hasil dia. Aku nak dressing, plating. Macam tu lah kan. Kacang tumbuk kena ada lah. Daun bawang apa mau limau kasturi. Hampa tengok tu. Hampa tengok presentation ni. Jangan marah sudah lah tu. Ini aku buat tabuk kacang tumbuk. Sikit dia ada naik rasa-rasa lemak sat lagi dengan sambal sotong dengan udang. Siapa ada rasa sedung ke apa jangan makan udang. Perasin sekali. Apa tengok tu. Comek. Dengan ubi dengan udang. Bila aku makan beli lah dengan sotong. Aku minta maaf makan depan hampa tu. Dengan kacang tumbuk dengan sambal sotong kan. Sambal sotong pula kan. Alhamdulillah. Tak maaf loh. Buat konten makan ni ni meniaga. Alhamdulillah. Ponasur.